maksiat boleh menyebabkan kurangnya hati. Perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, tadi kita berhenti pada wuduk. Ingat tak saya sebut tentang keajaiban wuduk? Itu sedikit saja ilmu daripada luasnya ilmu berkaitan dengan wuduk. Dan saya nak sudah pasal tajuk wuduk tadi tu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap kali kamu mengambil wuduk, maka akan keluarlah setiap dosa daripada wajah kamu sehingga titisan air yang terakhir. Dan apabila kamu membasuh tangan kamu, keluarlah dosa-dosa tangan kamu sehingga titisan air terakhir. Sehinggalah Nabi sebut semua anggota wuduk, dan Nabi akan sebut sehingga titisan air terakhir. Itu yang saya kembali kepada kajian sains tadi tu. Saintis buat, sebelum wuduk didapati cacar negatif sangat banyak. Sama ada dia akan memberi penyakit pada tubuh badan ataupun penyakit kepada jiwa. Serabut, mudah down, mudah sangatlah nak mengumpat orang, mengata orang, keji orang, mudah sangat tangan tu laju je nak menghina, nak memaki orang. Tapi apabila dia mengambil wuduk, cacar tu dia kembali positif negatif tu jadi stabil. Kerana apa? Didapati kesan melakukan dosa, mata buat maksiat, tangan buat maksiat, cah negatif banyak berkumpul, maka dia berat untuk solat, berat untuk zikir, berat untuk ngaji Quran dan sebagainya. Sebab itu memang benar, kalau kita rasa down, lemah semangat, marah, kan Nabi kata kalau marah pergi ambil wuduk kan? Masya Allah. Sebab apa? Memang wuduk dia boleh recharge balik zahir dan batin. Bukannya zahir saja. Bukan sebab segar, tetapi batin kita akan digugurkan. Yang membuatkan kita kurang produktif, yang membuatkan kita kurang malas berfikir, yang membuatkan kita punya prestasi menurun adalah maksiat yang kita lakukan. Tuan-tuan sekalian, saya bagi lebih kurang dalam 10 kesan akibat maksiat. Dan semua ibadat dalam Islam adalah ibadah yang akan menggugurkan dosa maksiat yang kita buat. Termasuk puasa, sangat dahsyat kesan puasa. Pertama, kesan maksiat adalah tubuh badan jadi lemah. Banyak penyakit, tak larat je, penat je. Umur muda lagi, baru 30 lebih, baru 20 lebih, kalah dengan orang yang ada umur 50 lebih, 60 lebih, buat kerja berganda, kurus je tubuh badan. Orang nampak ada orang sadar, tubuh badan sihat, tapi belum tentu kuat untuk bangun malam, betul tak? Belum tentu kuat boleh ngaji Quran, belum tentu kuat nak basuh pinggan semua isi basuh, padahal sadar. Gitu kan. Nak angkat kain pun tak larat. Jadi nak sebutnya kekuatan sebenar adalah sejauh mana kita kuat membersihkan diri kita dari maksiat dan berhenti melakukan maksiat. Maksiat pertama memang melemahkan tubuh badan. Automatik badan lemau, lesu, muka pun lesu, tak larat. Yang kedua, kesan maksiat adalah menyebabkan keruhnya wajah. Bukan sebab warna kulit yang menyebabkan keruh. Cuba kita tengok jiran sebelah yang kulit gelap. Walaupun kulit gelap, belum tentu menyebabkan kita rasa tak sedap mata memandang, betul tak? Dan belum tentu kulit cerah menyebabkan sedap mata memandang. Bukan pada warna kulit, tetapi ia daripada dalaman dia keluar. Allahu Akbar, Masya Allah. Cuba puji orang sebelah, kau punya cahaya keimanan memancar-mancar. Puji orang sebelah, oh, wajahmu cahaya keimanan. Subhanallah. Nak sebutnya maksiat boleh menyebabkan ditarik. Dari segi ini disebut daripada susulan hadis Nabi. Kemudian para ulama menyebutkan wajahnya jadi keruh, kesan maksiat. Wajahnya tu tidak sejuk mata memandang. Ada orang wajah biasa je, tapi kita boleh tengok lama. Ada orang cantik tapi cepat jemu kita tengok. Tak adalah rasa macam jemu lah, bukannya cantiknya tak jemu tengok, tak. Subhanallah. Kemudian kesan maksiat yang ketiga, iaitu boleh mengurangkan harta. Maksiat boleh menyebabkan kurangnya harta. Itu ada hadis Nabi, sesungguhnya maksiat kamu melakukan menghalang kamu daripada rezeki. Kita cakap sebab bos lah, sebab syarikat ni tak bikin kebajikan lah, sebab itulah, sebab inilah. Kadang-kadang rezeki Allah bagi cukup tapi banyaknya bocor. Itu menunjukkan rezeki tidak berkat. Dia ada kaitan dengan maksiat. Keempat, maksiat buat yang sama, tapi ada orang sangat produktif. Dia boleh selesaikan task yang banyak, dia boleh capai target yang banyak, KPI yang banyak.
Tapi yang ini buat tak jadi, itu tak jadi, tak kena, bertangguh-tangguh, masa jadi tidak berkat. Antara tanda-tanda masa kita berkat atau tidak, kita boleh solat di awal waktu, kita boleh ada masa untuk baca Quran, dan kita ada masa yang produktif sangat dengan keluarga. Tuan-puan sekalian, pasal masa, kita tak akan boleh bagi sama rata jumlah masa kerja dengan jumlah masa dengan keluarga. Lebih banyak masa di tempat kerja ke dengan keluarga? Tempat kerja berapa jam? 10 jam. 10 jam. Balik rumah pukul berapa? Pukul 7? Ataupun pukul 6 lah. Sampai rumah pukul 6 makan, lepas tu solat, lepas tu sekejap, lepas tu tidur. Betul tak? Betul kan? 10 jam, kat rumah lebih kurang 4 jam. Jadi adakah kita seorang pekerja yang tak seimbang keluarga dan kerja? Seimbang tak tu? Adakah ukuran keseimbangan tu pada masa? Tak. Ukuran keseimbangan bukan pada waktu. Oh, yang seimbang tu kalau kita dapat 6 jam di rumah, 6 jam di pejabat. Jadi pukul berapa, pukul berapa? Okey, tuan-puan sayang tak keluarga? Jadi mana lebih utama ni, kerja ke keluarga? Ya. Baik. Kerja ke keluarga? Mana lebih utama antara dua ni? Keluarga. Lepas tu kerja? Nombor 2. Betul? Jadi adalah Hujah jumpa dengan bos saya ni family person. Saya utamakan keluarga. Jadi saya tak boleh hujung minggu kerja malam, tak boleh. Ada staff saya jumpa saya macam tu lah. Kami ada staff 100 lebih dan 120 orang. Subhanallah, kami lah majikan. Saya lah majikan. Kita ada banyak department juga. Ada banyak yang kita usahakan juga. Kalau ada yang jumpa saya macam tu, Ustazah, saya minta maaf, saya tak boleh bagi komitmen hujung minggu ataupun malam sebab saya utamakan keluarga. Saya cakap, oh bagus kamu utamakan keluarga. Kalau begitu, kamu jaga dan berada bersama keluarga pagi, tengah hari, petang, malam, sepenuh masa. Hah? Kenapa Ustazah? Tak apa, kamu duduk jaga keluarga kat rumah. Sebab tak kamu temukan keluarga, kamu boleh berhenti. Kita bagi orang lain yang faham apa maksud mengutamakan keluarga. Saya tanya, adakah saya tak mengutamakan keluarga? Saya kerja pun sampai setiap hari paling kurang 12 jam, hujung minggu pun saya kerja, dan saya ada anak 7 orang. Adakah kamu katakan saya tak menjaga keluarga? Tuan-tuan sekalian, ramai mana orang yang ada masa 4-5 jam dekat rumah dengan anak-anak, dengan isteri, tapi sibuk dengan telefon. Tak fokus pun eye contact dengan keluarga. Tak fokus pun main betul-betul dengan anak. Dia buat-buat je. Anak main tunjuk lukisan. Oh cantik. Oh cantik, terbaik. Tapi tengok telefon balik. Tanya anak macam mana belajar. Okey. Anak tahu bapak bukan tanya betul-betul. Asal tanya je. Asal tengok je. Asal salam je. Asal peluk je. Tapi tak rasa pelukan daripada hati. Sebab itu saya selalu tekankan bab kita kena faham bab quality time. Walaupun kadang kita boleh 1 jam je dengan keluarga, tetapi masa yang diperuntukkan adalah untuk ibadah. Itu paling strong kita peruntukkan keluarga. Bila kita boleh solat berjemaah, kita boleh duduk dalam keluarga baca al-Mulk sama-sama, ataupun sibuk sangat dekat nak tidur baru dapat jumpa keluarga. Saya selalu macam tu dengan anak-anak. Pukul 10 malam baru balik. Saya minta anak-anak kumpul sekejap mana ada kat rumah tu untuk berdiri. Kalau tu kita duduk, tapi anak dah ngantuk nak cepat ke apa kan, sekurang-kurangnya baca ayatul kursi sama-sama, baca 3 qul sama-sama, baca doa tidur sama-sama. Itu dah strong bonding dah kita dengan keluarga. Sebab kebanyakan kita membina kasih sayang dalam keluarga atas dasar apa? Makan je, makan sama-sama, pergi berhibur sama-sama, jalan sama-sama, dalam ibadah dengan keluarga. Sebab jauh beza bila bonding dengan ibadah keluarga saja, malaikat rahmat turun, Allah keluarkan penyakit dalam rumah tu, suka bergaduh lah, suka marah lah, jin syaitan iblis akan keluar. Kalau nak baca hadis, setiap bacaan tu apa dalil 3 qul tu, apa dalil ayat ni, okey, tak ingat buka YouTube, kumpul dengan anak-anak, kita baca jap ni amanah rasul dengan la yukalifullah. Imam Ibn Hajar Asqalani menyebutkan 6 kecukupan Allah akan bagi. Allah akan berikan pahala, catatan pahala yang cukup membaca Quran pada malam tersebut, walaupun 2 ayat tu je dibaca malam tu. Yang kedua, Allah akan bagi kecukupan dari sudut akidah, dari sudut keimanan. Sebab amanah rasul tentang ikrar kita beriman kepada Allah, Rasul kita. Kemudian yang ketiga, akan diberi kecukupan dari perlindungan daripada segala keburukan. Yang keempat, diberi kecukupan dari sudut qiyamulai malam tersebut. Kita semua pernah, tuan-puan bekerja, nak bangun qiyamulai pun sangat payah kadang-kadang. Nak bangun tahajud, cukup dapat bangun solat subuh.
Tapi baca dua ayat ini, Allah beri kecukupan, catatannya cukup pahala qiyamul lail malam tersebut. Cukup pahala baca Quran, cukup pahala qiyamul lail, Allah bagi kebaikan yang cukup. Sebab itu Nabi sebut kafatahu, dua ayat itu mencukupkan kamu. Kalau kita belajar mendalami ilmu agama, sebenarnya Islam ini agama yang nak bantu sangat, nak memudahkan urusan kita, nak menjaga sangat keluarga kita, nak jaga sangat kita dengan isteri, jaga sangat kita dengan anak-anak. Tapi sebab kita tak ambil berat tentang apa yang Nabi beri wasiat-wasiat ni. Kamu baca ni, apa akan jadi. Baca ayatul kursi masa baring, Nabi kata. Sebab apa? Syaitan tak boleh dekat dengan kamu. Syaitan tak boleh dekat dengan kamu.